Guys, saya pelik betul dengan sikap ahli parlimen Kota Melaka ni. Suka sangat masuk campur urusan rumah tangga politik orang lain. Apabila pengerusi Perikatan Nasional Datuk Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan barisan jawatankuasa baru Perikatan Nasional Pusat, tiba-tiba beliau pula sibuk nak tampil memberikan reaksi seolah-olah faham tentang apa yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional. Pada pandangan saya, ini sangat pelik. Perikatan Nasional yang sedang menyusun organisasi dalaman gabungan mereka sendiri, itu urusan mereka lah. Tetapi kenapa ahli parlimen Kota Melaka pula yang sibuk nak melabel kononnya gabungan Perikatan Nasional ni dah jadi macam PAS Nasional pula? Itu PAS dominasi lah dan pelbagai istilah-istilah lain yang digunakan. Seolah-olah beliau pula yang mahu menentukan bagaimana Perikatan Nasional patut disusun. Saya nak tanya satu perkara yang mudah lah kepada Kota Melaka. Sejak bila pula ahli parlimen Kota Melaka ini dilantik menjadi penasihat kepada Perikatan Nasional nak sibuk-sibuk macam ni? Saya melihat reaksi seperti ini bukan sekadar komen biasa, ia memberikan gambaran seolah-olah beliau mahu menyusun pula perjalanan politik Perikatan Nasional. Sedangkan beliau sendiri berada dalam blok kerajaan yang gagal sekarang ni. Bagi saya ni dah melampaui batas. Jangan terlalu sibuk nak mengatur rumah tangga politik orang lain ya Kota Melaka. Hakikatnya mudah sahaja, dalam politik PAS memang sewajarnya mempunyai pengaruh yang besar dalam Perikatan Nasional. Kenapa? Sebab kerana jumlah